Hari ni saya nak tunjukkan macam mana saya buat lempeng versi saya. Tengok kejadian macam ni. Mula ambil tepung. Ni versi saya lah. Tepung ambil suka kita lah kan. Contoh tepung banyak ni. Agak-agak je. Kalau jatuh lah pakai orang buat macam ni lah. Kaya ni. Buat tu saya pakai kunyit tau. Saya tak pakai orang lain tu pakai pewarna kuning. Saya pakai kunyit. Kunyit ni ada dia punya khasiat juga. Lepas tu macam mana nak pecahkan telur ni? Macam-macam pecahkan telur. Lepas tu ambil garam. Lepas tu bubur sikit. Kadang-kadang ada orang buat bubur garam, lepas tu kunyit atau pewarna tu kan. Tapi saya tak tu lah. Lepas buat telur. Macam mana nak buat telur ni? Saya satu tangan ni. Dah. Okay, itu saja. Kacau sampai dia cair sikit lah.